sekarang kita berada di Putrajaya Center. Tengah tunggu train untuk pergi ke KLIA 1. So di straight kita pergi ke Sabah untuk attend wedding Dede on 8 August. Let's go. Semoga mood Faham baik-baik. Tenang tak? Ha? Tenang tak? Tak. Sebelum kalau tak check in baik tak? Faham. Macam mana bang? Okey? Nervous. Nervous. Okey, baik. Nah. Terkejut. Sorry. Mami tak sengaja. Tadi saya tarik beg tu. Saya tarik stroller. Farah hampir jatuh. Nangis tu. Sorry. I'm so sorry. Bye-bye. Bye-bye. Haha. Bye-bye. What are you doing? Paha, sini. Hey. Bye. Bye guys. Topi hilang. Jom lah. So kesimpulan dia tak nak pakai. So kita akan dapat ya. Yang ni. Sit back stand. Say best. Macam mana bos? Bos okey ke? Pening kepala. Bukan, bos tu. Oh, majikan ni. Majikan ni. Okey, tidur. Sedap tidur. Apa dah bangun? Faham. Macam mana? Flight okey? Beres. So hari ni kita try beja. Jom tidur. So tadi kita dah makan Sup ikan. chicken. Lupa ke kalau record lapar sangat. So ni kedai dia. Di enjoy. Tengok mami. Mari sabar pergi DIY. Macam tak ada DIY kat rumah kan Faham? Faham tengok je. Tak ada stiker ni. Faham tengok je kata nanti Ni boleh tak? Faham besar. Faham ambil stiker lagi. Boleh tak ambil ni? Ambil.
Tengok. Macam action je. Kita dah sampai Kinabalu Park. Habis tak boleh sampai dekat apa gate dia, Tipoh gate tu. Sebab itu untuk geng-geng siapa nak pergi naik Gunung Kinabalu. Fahah, semoga Fahah dapat nombor ni. Nombor 2 jam naik Gunung Kinabalu, turun balik. Paling laju 2 jam setengah, habis 3 jam setengah. Kita tengok toilet. Dah ada shower je. Dia cantik lah. Tu tekan. Ni tekan. Tekan apa? Tekan ni tu. Okay. Dadah. Wow. Hi guys. Haha. Ni kutip. So sekarang kita misi kita untuk kutip bunga sebab kita nak buat prop untuk flat lay dede kahwin. So kita kutip free flow. Faham. Free flow Faham. Oh Faham happy. Oh, Okay. Ni apa? Assistant. Ya, tempat tunjuk. Dia kan kalau dia sudah tua gini kan dia terpicit gini nih, dia meletup. Oh. Lepas tu Oh, yang dalam tu. Yang dalam tu. Tapi ini belum tua lagi nih, masih putih. Kalau macam kamu ambil yang begini muda nih kan, kamu kasih jemur dulu sampai dia hitam, baru kamu tabur dia. Tapi kita Udah cantik. Ya, boleh ke? tempat panas. Mami mengah. Woi, tingginya. Jom. Kawan. Kurang kan burasak dengan buras kan? Buras. Lepas tu entahlah apa nama. Ni apa? Ni santan ke? Kelapa? Kelapa dengan sambal. Kelupis ni apa? Lepas This one is buras. Faham and try nasi. makan? This one is pulut, kelupis. This one is ikan apa? ikan kelapa. Kelapa ikan dengan sambal. Faham try Faham. Boleh? Bismillah. Oh, sedap. Kita sumpah apa semua. Kasih dia ni. Lagu baby lah. Faham. Nanti malam dia pakai ni, dia akan pakai one. Jauh ni, sabar. Are you okay? Itu lalu kalau Hello. Jangan di sini. Ya Allah, comel.
Yeah. 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 Hello, Faham. Hello. Pelangi, pelangi. Ayang. Nasi putih, Putih. ayam bakar bersama sos, Sayap. sayap, lepas tu kari, tak tahu dah masak kicap saja. Roslan. Aku nikahkan akan nikah dengan anak perempuanku, Rafiqah Atira binti Muhammad Suhaimi dengan mas kawinnya 5 dinar emas tunai. Terima nikah Syafiqah Atira binti Muhammad Suhaimi dengan mas kahwin 5 dinar emas tunai. Walau macam manapun, oleh sebab Orang kahwin dia tidur. hal ehwal agama Islam negeri Sabah. Saksi atas penyempurnaan upacara akad sebentar tadi, dan kini kita mempersilakan Tuan Imam, wali dan juga saksi sekalian untuk Alhamdulillah, kita beri ruang semoga kepada berjalan official dengan fotografer lancar. kita Dia dah kahwin. untuk rakamkan kenangan abadi. Ayah dan ibu pengantin perempuan bersama dengan anak anda Puci dan juga Faham sedih nanti kahwin orang sedihnya. Sedihnya nanti kahwin. Sedih ke? Okey. Oh, yo, okey dah. Dah okey dah. Like to thank you all of you from our parents, our families and our friends. Semuanya kat sini is our loved ones. We were so thankful you guys sanggup datang from all the way. I mean all around the world. You know, my nanny came from Perth, and then nice uncles and aunties food. Thank you. Also, not to forget, my best friend came from Terengganu, KL, on such a short notice.
Dah habis. Faham dah okey. Dah okey dah. Okay, so Alhamdulillah kita dah settle for the Sunday reception. So sekarang kita nak balik sebab Farha dah tak ada mood. Dah habis bateri. Dah habis bateri. Okay, bye.